Beberapa tahun dulu kita pernah bersama-sama di atas pentas yang sama. Tapi kerana ada gempa bumi sikit pada waktu itu, jadi akhirnya kita terpisah beberapa ketika. Dan hari ini Alhamdulillah, bermula dengan jeling-menjeling di Johor baru-baru ini, akhirnya di Negeri Sembilan ini kita dapat duduk sepentas bersama-sama. Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya mendekatkan kita semula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dihormati pengerusi majlis, yang berhormat Datuk Bentara Kanan Ustaz Datuk Ahmad bin Yaakob, Timbalan Mursyidul Ampas Merakab Pesujaya PAS Negeri Kelantan. Yang berhormat Tuan Iqbal Harum bin Abdullah, Timbalan Esko Kerajaan Negeri, salah seorang penceramah kita pada malam ini. Yang berbahagia Tuan Kamarul Ridwan, ataupun yang lebih dikenali dengan nama glamournya Pak Kam. Pak Kam calon Perikatan Nasional bagi N25 Paroi dalam pilihan raya pada kali ini. Ahli-ahli yang berhormat, Parlimen dan juga DUN, semua pimpinan parti-parti, terutamanya sahabat-sahabat kita daripada Barisan Nasional. Beberapa tahun dulu kita pernah bersama-sama di atas pentas yang sama. Tapi kerana ada gempa bumi sikit pada waktu itu, jadi akhirnya kita terpisah beberapa ketika. Dan hari ini Alhamdulillah, bermula dengan jeling-menjeling di Johor baru-baru ini, akhirnya di Negeri Sembilan ini kita dapat duduk sepentas bersama-sama. Alhamdulillah. Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya mendekatkan kita semula. Cari-cari bulu ayam, akhirnya bercantum balik. Biduk lalu kiambang bertaut. Air dicincang putus tiada. Jadi itulah lebih kurang gambaran yang ada pada kita. Dan kita harap persefahaman ini akan berterusan dalam usaha kita untuk mendaulatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, bukan saja di Negeri Sembilan tetapi juga di seluruh tanah air. Saya bagi pihak parti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada pimpinan UMNO Negeri Sembilan dan secara khususnya di Rembau ini yang telah memberikan kerjasama yang baik, berada bersama-sama dengan kita, dan kadang-kadang kita nampak kawan-kawan kita UMNO ni lebih ke depan dalam kerja buatnya berbanding dengan kita. Jadi ini satu fenomena yang mengembirakan kita, dan kita harap menjadi suatu permulaan kepada hasil yang lebih besar pada masa akan datang. Tujuan kita berhimpun pada malam ini ialah untuk mengajak seluruh pengundi yang ada di Paroi ini secara khusus dan di seluruh Negeri Sembilan untuk keluar beramai-ramai pada hari Sabtu 1 hari bulan dan memberikan undi mereka kepada parti yang membawa warna biru, Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Seperti mana yang kita sebut, kita birukan Negeri Sembilan ini. Dan di Paroi ini kita mengemukakan seorang calon yang sebenarnya tidak perlu diperkenalkan. Orang Arab kata al-ma'ruf la yu'arraf. Orang yang sudah dikenali tidak perlu diperkenalkan.
Kerana Pak Kam kita ni sudah 2 tahun lebih menjadi wakil rakyat di sini. Dan seperti mana disebut oleh pengerusi, kajian yang dibuat, beliau duduk atas antara top 3 yang ada ni di segi prestasi dan sumbangannya kepada rakyat. Jadi orang Paro ini tidak silap memilih Pak Kam sebagai wakil rakyat dalam pilihan raya umum yang akan datang. Dan insya-Allah hari Sabtu ni pun kita percaya orang yang pernah mengundi Pak Kam ini akan keluar beramai-ramai memberikan undi kepada calon kita. Dan mereka yang tidak sempat mengundi kita pada pilihan raya yang lepas, insya-Allah 1 hari bulan ni juga akan memberikan undi kepada Pak Kam. Dan kita yakin dengan kerjasama kawan-kawan kita dalam UMNO, insya-Allah undi ini akan bertambah lebih daripada 25,000 insya-Allah pada pilihan raya akan datang. Dan kemenangan kita bukan hanya di Paroi, tetapi ialah kemenangan di seluruh Negeri Sembilan. PAS ini, kebetulan calon PAS bertahan di Perikatan Nasional ini, seperti mana yang kita tahu dasar perjuangannya ialah Islam. Matlamat perjuangannya ialah Islam. Dan kita meletakkan kepentingan Islam ini lebih daripada kepentingan yang lain. Kerana itulah kita rela berkorban di Johor. Kita daripada ada 1 kerusi, kita tak ada apa-apa di Johor. Yang tinggal hanyalah asam pedas. Kerusi hilang. Banyak orang memperlipas kerana daripada 1 jadi kosong. Tapi bagi kita mencapai objektif yang lebih besar daripada kerusi. Iaitu kita berjaya mengukuhkan kuasa politik Melayu Islam di Johor. Dan inilah matlamat yang lebih besar. Tidak ada maknanya kalau kita sendiri menang 1 kerusi atau beberapa kerusi, tetapi kuasa politik Melayu Islam itu tergugat ataupun hilang. Jadi matlamat besar kita sudah berjaya di Johor. Walaupun yang menang itu bukan parti kita, tetapi ialah kuasa politik Melayu Islam. Dan ini penting kepada kita di seluruh tanah air. Dan hari ini kita berada di Negeri Sembilan. Kalau di Johor kita nak mengukuhkan kuasa politik, di Negeri Sembilan ini kita nak mengembalikan kuasa politik Melayu Islam sebagai kerajaan di Negeri Sembilan ini. Maka sebab itu kita mengambil pendekatan persepahaman dengan kawan-kawan kita dalam Barisan Nasional. Kerana kita melihat masa depan kepada kedudukan Islam dan bangsa Melayu di dalam Negeri Sembilan ini. Perjuangan Islam yang dibawa oleh PAS sebenarnya amat rapat dan menepati dengan amalan yang ada Negeri Sembilan. Kerana Negeri Sembilan ini mereka berpegang kepada adat. Dan adat ini bersendikan syarak. Syarak pula bersendikan kitabullah. Kalau kita banding dengan perlembagaan dan perjuangan PAS, sama saja. Sebab PAS ini, dasar PAS ialah Islam. Matlamat perjuangan PAS ialah Islam. Menegakkan adat yang bersendikan syarak dan syarak yang bersendikan kitabullah menepati dengan tuntutan agama kita. Ini benda yang jelas kalau kita tengok. Maka sebab itulah kita merasa amat gembira bila sahabat-sahabat kita daripada UMNO sudi membentuk persepahaman dengan kita. Dan kita harap insya-Allah dengan kerjasama ini kita akan dapat menguasai Negeri Sembilan dan mengembalikan kuasa politik Negeri Sembilan ini kepada politik Melayu Islam insya-Allah. Itu harapan besar kita. Kerana ancaman besar kepada negara ini ialah faham politik chauvinis dan juga perkauman yang ada dalam Pakatan Harapan. Warna-warna chauvinism dan racialism ini ataupun perkauman ini semakin ketara.
Semenjak Pakatan Harapan naik menjadi kerajaan buat kali yang kedua. Dan warna-warna ini kalau kita tidak sekat, dia akan membawa bahaya kepada negeri ini dan juga seluruh negara. Negara ini kita tahu negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk yang latar belakang agama, latar belakang bangsa, latar belakang budayanya berbeza. Dan perbezaan ini kalau tidak diurus dengan baik, boleh mencetuskan ketegangan dan boleh menyebabkan kita bergaduh sesama kita. Dasar dan prinsip yang boleh menyelesaikan kepelbagaian ini ialah dasar agama. Bila kita bercakap hanya Islam saja yang boleh menyelesaikan isu ini, kita bukan bercakap kosong. Islam ini ada sejarah berbanding dengan fahaman-fahaman yang lain. Kapitalisme tidak ada sejarah yang boleh dibanggakan. Sosialisme tidak ada sejarah yang boleh dibanggakan. Komunisme tak ada sejarah yang boleh dibanggakan. Liberalisme tidak ada sejarah yang boleh dibanggakan. Tetapi kita Islam ini ada sejarah. Bermula daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diikuti oleh zaman Khulafaur Rasyidin. Dan kemudian kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Umayyah yang kedua di Spanyol. Dan kemudian diikuti oleh kerajaan-kerajaan yang lain dalam sejarah. Dan yang terakhirnya ialah kerajaan Turki Osmaniyah yang jatuh pada tahun 1924 Masihi. Jadi sejarah ini menjadi rujukan kepada kita. Dan sejarah inilah yang memberikan keyakinan bahawa kita boleh menangani isu majmuk, isu multi-racial, multi-religion, multi-culture yang ada dalam tanah air kita ini. Kerana waktu Nabi berada di Madinah, jumlah orang Islam pada peringkat awalnya tak sampai 3,000. Tak sampai 3,000, dalam 1,000 lebih saja. Yahudi ada 5,000 lebih di Madinah. Bani An-Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Mustalik dan beberapa kabilah yang kecil. Tetapi pada waktu itu Nabi telah menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahan negara. Dan Nabi adalah pemerintah yang mutlak pada waktu itu. Dalam suasana orang Islam minoriti, orang bukan Islam majoriti, dasar dan sistem Islam telah berjaya ditegakkan di Madinah. Dan memberi keadilan kepada semua pihak yang ada pada waktu itu. Sebab itulah dalam Perang Badar, tentera Islam yang keluar ini dalam 300 lebih saja. Dalam kitab disebut 313 orang. Angka yang memudahkan kita ingat. Kalau kita baca dalam tulisan-tulisan, tak sampai 313. Tapi untuk memudahkan kita ingat, dah cantik angka tu disebut 313 orang. Kalau hanya 313 orang saja yang boleh pergi berperang, maka jumlah orang Islam adalah kecil. Kalau besar, tentulah tentera Islam lebih ramai daripada itu lagi. Tetapi Islam sudah boleh bergerak. Sudah boleh menjadi asas kepada kerajaan pada waktu itu. Dan kemudian diikuti oleh zaman-zaman yang lain. Dan Islam memerintah ini bukan sekejap. Zaman kerajaan Umayyah, tempoh kerajaannya 92 tahun. Naik kerajaan Abbasiyah, memerintah 600 tahun. Di Baghdad dan juga di Samarra. Kemudian disambung di Mesir, Kahirah 200 tahun lagi. Kemudian muncul di Spanyol, Andalusia. Islam menjadi kerajaan di Andalusia ini 781 ke 84 tahun. Mana lebih kurang 800 tahun. Bermulaan dengan kerajaan khilafah diikuti oleh kerajaan-kerajaan Taifah. Sehingga jatuh akhirnya di Granada dalam serangan Aragon dan Castile pada waktu itu. King Ferdinand dengan Queen Isabella.
Itu dalam sejarah. Dan kerajaan Turki Osmaniyah memerintah 600 tahun. Apa yang menarik daripada sejarah Islam ini ialah jajahan takluk Islam bukan hanya Mekah dan Madinah. Banyak orang keliru, saya perekat dulu pun keliru bila sebut negara Islam, kita hanya nampak Mekah dengan Madinah. Tapi rupanya zaman Sayyidina Osman itu sendiri, wilayah pemerintahan Islam sudah sampai ke Azerbaijan. Azerbaijan yang ada hari ini, yang negeri ibu negaranya dipanggil Baku. Hasil utamanya minyak. Azerbaijan dengan Madinah, kalau kita ikut jalan yang ada pada zaman moden kita hari ini, lebih kurang 6,000 km. Jauh jaraknya. Dan orang Azerbaijan bukan orang Arab. Tapi masa itu Islam sudah sampai ke Azerbaijan. Orang Islam bergaduh baca Quran di Azerbaijan. Kerana ramai orang Islam daripada berbagai kawasan, baca Quran ikut pelak masing-masing. Orang Negeri Sembilan baca cara Negeri Sembilan. Orang Kelantan baca cara Kelantan. Negeri Sembilan kata Hobeng, Jang Hobeng. Kelantan kata Gomo, Kelantan Gomo. Sama saja maksud tu. Gomo, Kelantan Gomo dengan Hobeng, Jang Hobeng ni sama. Maksudnya sama saja. Tapi pelaknya lain. Sebab itu Huzaifah bin Al-Yaman bila balik daripada perang di Azerbaijan menghadap Sayyidina Osman. Dan bagi tahu orang Islam ni bertelingkah di segi bacaan Quran. Kalau tidak diambil tindakan boleh menyebabkan pergaduhan besar. Lalu Sayyidina Osman membentuk satu jawatan kuasa untuk menselaraskan bacaan Al-Quran ini. Dan itulah bermulanya apa dipanggil tulisan Mushaf Osmani dan juga Rasam Osmani. Luah tu negara Islam ni. Jadi menunjukkan kepada kita negara Islam ini bukan hanya orang Arab. Negara Islam ini terdiri daripada berbagai bangsa. Di Afrika, Mesir, orang Afrika. Sampai ke Sudan. Sampai ke Morocco. Saya sebut sejarah ini ialah untuk menunjukkan kepada kita kehebatan ajaran Islam. Kelebihan ajaran Islam. Sebab itulah kita di dalam PAS, kita merasa yakin membawa risalah Islam ini di dalam politik negara. Dan sejarah negara kita ini pun tidak terpisah daripada Islam. Kerajaan Melayu Melaka. Hebat dalam sejarah ni ialah apabila para mesuara memeluk agama Islam. Daripada situ Melaka ni menjadi hebat. Menguasai seluruh semenanjung tanah Melayu sehinggalah sampai ke Sumatera. Dan Sumatera ini sebenarnya sebahagian daripada jajahan takluk Melayu. Kerajaan Johor pada waktu Johor Riau dipanggil Johor Riau. Riau itu sebahagian daripada kerajaan Johor. Sambungan daripada kerajaan Melayu Melaka. Dan pada zaman itu bahasa Melayu menjadi bahasa pertuturan. Yang dipanggil sebagai lingua franca. Kenapa Melaka ini naik dalam sejarah menjadi hebat? Ialah kerana Islam. Islam memberikan kehebatan kepada Melaka. Diikuti oleh jajahan-jajahan yang lain. Maknanya, orang Melayu ni bangkit dalam sejarah ialah kerana Islam. Dan kita orang Melayu ni tidak boleh menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, dihormati dan digeruni, kecuali dengan kembali kepada Islam. Itu asas dia. Guru saya, Profesor Syed Najib Al-Atas, yang baru meninggal dunia, menyebut dalam ucapan dan juga tulisannya, dia kata bangsa Melayu ini menemukan makna dirinya dengan Islam. Melayu ni sebelum datang Islam, tak mandi orang Melayu ni. Rambut panjang sampai ke belakang. Kalau perempuan tu sampai ke punggung, rambutnya panjang. Tak mandi, tak pakai baju. Kuku panjang, tak kerat. Bayangkan nenek moyang kita pada waktu itu. Mereka ni potong rambut, potong kuku, mandi, pakai pakaian bersih, pakai pakaian, pakai baju, pakai kain. Apabila pedagang-pedagang Arab datang membawa ajaran Islam, sambil berniaga, mereka bawa ajaran Islam.
berkahwin dengan perempuan-perempuan Melayu sehingga akhirnya seluruh tanah Melayu ini masuk Islam. Sebab itu Profesor Syed Najib kata bangsa Melayu ini menemukan makna dirinya. Makna dia kenal dirinya. Kelantan kata jadi orang. Jadi orang ni ialah bila dia terima Islam. Ini menunjukkan hubungan kita yang rapat dengan agama Islam itu. Sebab tu Negeri Sembilan ini pun dibentuk struktur dan pemerintahan berajanya berasaskan kepada adat yang bersendikan syarak dan syarak yang bersendikan kitabullah. Jadi kalau kita menerima konsep dan dasar politik Islam ini, kita kembali kepada diri kita sendiri. Bukan suatu benda yang baru bagi orang Negeri Sembilan ini. Bukan benda baru. Dia hanya kembali kepada dirinya. Menemukan dirinya yang sebenar dengan menerima dasar dan juga politik Islam. Dan itulah harapan kita pada masa akan datang. Bukan hanya Negeri Sembilan, tapi juga di seluruh tanah air ni. Kerana Tuhan memberikan tanah air ini kepada kita. Yang disebut oleh Datuk Seri Sanusi sehingga jadi isu. Lapor polis. Orang yang lapor polis ni dia tak reti sejarah. Dan dia tak reti bahasa Melayu. Kalau dia reti sejarah, dia reti bahasa Melayu, dia tak akan buat laporan polis. Kerana itulah fakta dan hakikat. Allah SWT menempatkan manusia ni tempatnya masing-masing. Orang ni di sini, benua tu, benua ni. Dan kita, Melayu ni diberikan pentas Sunda ini sebagai tempat kita dan dalam konteks kita di tanah Melayu ni. Pentas Sunda inilah bumi Melayu. Pentas Sunda ni termasuklah Sumatera, Jawa. Jawa tu juga dalam pandangan adalah Melayu. Cuma kelompok tu dipanggil Jawa. Sebab tu dulu seluruh Nusantara ini dalam tulisan Arab disebut Tanah Jawi. Disebut Tanah Jawi. Jawi itu merujukkan kepada seluruh Nusantara. Indonesia, Malaysia, Brunei, semua itu adalah Tanah Jawi. Dan di Jawa ni ada kitab lama dia, sejarah dia, Babat Tanah Jawi. Nama buku tu, Babat. Babat ni, orang Jawa saya tahu apa ni. Bukan Babat Kelantan tu. Kalau di Kelantan, Babat tu dia hilang akal. Macam PS sekarang ni hilang akal berdepan dengan kita ni. Itu contoh dia. Jadi ini yang disebut. Jadi kita sebenarnya nak kembali kepada diri kita. Dan diri kita ni ditentukan oleh Islam. Kalau saya nak baca sejarah ni panjang. Sumatera, Aceh, Pasai, Banten, Mataram. Semua ni adalah bumi-bumi Islam tegak dengan dasar Islam. Sebab itulah apabila Portugis dan Belanda menguasai Melaka, kerajaan Demak menyerang Melaka. Kerajaan Demak, anak Raden Fatah, menyerang Melaka. Sampai mati syahid. Raja Haji menyerang Melaka. Mati syahid. Semua ni kenapa? Kerana Islam. Portugis, Belanda datang ke Melaka, ke tanah Melayu, ke Nusantara bukan hanya sekadar untuk berniaga, tapi menyekat laluan dagangan ekonomi kerajaan Turki Osmaniyah. Sebab tu dia menakluki Melaka, menakluki Filipina sebab nak menyekat laluan ekonomi, rempah dan sebagainya yang nilainya seperti emas pada waktu itu di barat. Kerajaan Turki Osmaniyah tu ambil sini. Besi-besi yang hebat dijadikan senjata dan sebagainya diambil daripada tanah Melayu. Itu cerita. Bahkan kalau kita pergi sikit lagi, kalau kita baca dalam kajian yang dia buat, zaman Nabi Sulaiman pun, kalau kita kata apa, kilang besi, senjata zaman Nabi Sulaiman ialah di tanah Melayu. Di tanah Melayu ni. Bukan di tanah Arab. Sebab besi tanah Melayu ini besi yang hebat. Sebab tu di Kedah dijumpai pada relau-relau untuk membakar besi itu banyak. Di Kedah itu. Besi daripada sini lah dihantar. Dan pedang yang datang daripada Nusantara ni pedang yang hebat. Dalam syair Arab disebut
Wasbir kama sabarul husamu bikaffi dhil hunduani. Itu dalam syair Arab. Wasbir, sabarlah kamu kama sabarul husam. Sebagaimana sabarnya pedang, bukan husam musuh. Al-husam itu ialah pedang. Jangan silap husam musuh. Husam ni rupanya pedang. Sebab tu bila husam musuh datang, kacau habis segala orang. Sebagaimana teguhnya, sabarnya pedang itu bikaffi dhil hunduani, di tangan orang Hindi. Iaitulah orang Melayu di Nusantara ini. Mana pedang Melayu pada waktu sudah diakui ketajamannya, ketahanannya, keelokan kualiti dia. Mari daripada bumi Nusantara. Itu kalau kita baca kalau kita kait dalam kajian-kajian yang orang buat. Jadi sejarah kita dengan Islam ini memang terlalu dekat. Terlalu dekat. Jadi sebab itulah kita harap dengan persefahaman politik yang ada. Walaupun jalan kita masih panjang. Apa yang berlaku di Negeri 9 ini, kalau kita boleh guna bahasa, test case. Case kajian. Kalau berjaya dengan baik, insya-Allah akan membuka ruang yang lebih besar pada masa yang akan datang. Dan kita harap kita akan berjaya dengan baik. Hari ini saya duduk lebih kurang seminggu. Seminggu dah duduk sini. Berjalan. Makan asam pedas sekali dua, tak tahan perut. Pedas-pedas sungguh. Makan tu bengang telinga rasa. Pok-pok ni macam mana dah dia makan. Saya pun heran Negeri Sembilan. Kawan saya seorang Negeri Sembilan tu, cili padi tu dia buat ulam. Allah Tuhan kata. Cili padi dia buat ulam. 2-3 biji gigit gitu. Allah. Kita tengok pun berasak dah rasa telinga. Saya duduk dalam lebih kurang seminggu ni. Pertama yang mengembirakan hati saya ialah kerjasama daripada kawan-kawan kita orang UMNO. Saya ucap terima kasih yang tidak terhingga. Sebagaimana kita memberikan kerjasama penuh kepada UMNO di Johor, alhamdulillah UMNO Negeri Sembilan membalasnya dengan baik. Alhamdulillah. Itu satu benda yang menarik. Dan kesan daripada persefahaman dan kerjasama ini, laporan-laporan yang kita terima amatlah positif. Malam ni malam Jumaat, kita balik ni kita pakat solat hajat, minta doa supaya Allah memberikan kemenangan yang besar kepada politik Melayu Islam ini dengan mengembalikan Negeri Sembilan ini kepada tangan mereka yang berhak, yang menghormati adat yang bersendikan syarak dan syarak yang bersendikan kitabullah. Kalau tidak, kacau habis. Masa depan, banyak benda yang kita tak boleh nak cerita dalam ceramah umum. Tapi kalau kita tahu politik, kita memahami politik, kita merasa takut dengan masa depan Malaysia. Saya nak cerita tapi saya tak berani. Takut tak balik. Nanti lepas ceramah orang duduk tunggu dah tengah jalan. Nanyalah bini pun tak mari ni. Mari seorang. Jadi itu yang penting. Tapi kalau kita tahu dan kita memahami politik, kita merasa takut. 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Kerana bila kita bercakap politik ini, kita tidak bercakap untuk besok, untuk lusa. Politik ini kita kena baca 10-15 tahun. Itu cara kita membaca politik. Kita tak boleh tengok untuk sehari 2 hari. Sebab tu kadang-kadang kita sedih dengan sebahagian orang Melayu di Malaysia ini yang tidak merasa bimbang dengan masa depan mereka. Dan mereka mempertikaikan apa yang terancamnya. Macam mana kata Islam terancam? Saya baru balik menunaikan haji saja. Saya baru pergi umrah. Saya pula boleh baca Yasin malam Jumaat. Saya boleh tahlil. Apa yang terancam? Ini yang kita rasa duka cita. Kerana dia melihat Islam itu sekadar buat haji. Dia melihat Islam ini hanya sekadar baca Quran. Dia melihat Islam ini hanya sekadar buat umrah.
baca Yasin, tahlil. Haji ni orang duduk di Singapura boleh pergi haji. Orang duduk England boleh pergi haji. Orang duduk di China boleh pergi haji. Jadi kalau kita melihat Islam itu hanya setakat itu sahaja, maka malanglah kepada bangsa Melayu ini. Orang Melayu ni banyak cerita yang patut kita jadikan pedoman. Sebab tu orang Melayu sebut jangan jadi pak kaduk. Menang sorak kampung tergadai. Jangan jadi lebay malang. Ni cerita ni penting. Cerita si Luncai terjun dengan labu-labu ni walaupun kita tak tahu mana berlaku ni. Tak ada orang boleh cerita kecuali Pak Kaduk. Pak Kaduk orang Perak. Nasib baik saya orang Kelantan. Kalau tidak nanya. Orang Perak. Tapi cerita ni penuh dengan pengajaran kepada diri kita orang Melayu. Kepada orang Islam. Bagaimana Pak Kaduk menang sorak kampung tergadai. Ayamnya menang. Tapi kampungnya tergadai. Kerana ayamnya sudah ditukar dengan raja pada waktu itu. Dia pula pakai baju kertas, seluar kertas. Bila ayam yang ditukar tu menang, dia lupa ayam sudah tukar, dia bersorak. Akhirnya koyok baju, koyok seluar. Tu Pak Kaduk. Terbuka auratnya. Balik rumah, tanah dan rumahnya sudah tergadai sebab jadi pertaruhan. Akhirnya tak tahu nak buat apa, terjun Sungai Perak. Tu cerita Pak Kaduk. Nasib baik orang Perak, bukan orang Negeri Sembilan. Lebay malam macam tu juga. Pergi mengatik situ, mengatik sini, akhirnya bekerja dengan anjing, habis dengan kuih-kuih hilang. Balik rumah, pakai seluar dalam saja. Sebab kain tu sudah disumbak dalam buluh, takut anjing keluar. Dia kejarnya, dia terlupa kain. Akhirnya balik. Balik tak ada apa tangan. Pakai seluar dalam, makanan tak ada, apa sumbangan orang pun tak ada, bergaduh dengan bini pula. Marah ke bini. Itu lebay malang. Ni contoh. Si Luncai macam tu juga. Pak Pandi macam tu juga. Ini semua cerita Melayu yang penuh dengan pengajaran. Tetapi kita baca cerita ni hanya untuk suka-suka. Nak seronok saja. Kita ketawa, kita tak tahu apa. Sedangkan cerita ini penuh dengan pengajaran, iktibar, supaya kita bangsa Melayu yang diamanahkan dengan bumi ini tidak menjadi Pak Kaduk. Tidak menjadi lebay malang. Menang sorak, kampung tergadai. Ini yang kita kena faham. Kalau tidak, tak ada makna kita berpolitik. Politik ni bukan hanya cari duit. Bukan hanya cari sumbangan. Nak susu 6 tin, gula 2 kilo. Itu bukan matlamat politik. Politik ialah untuk mendapat kuasa. Untuk menguasai kerajaan. Maka kita bangsa Melayu mesti lebih cerdik daripada orang lain. Memahami kesan-kesan apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Sejarah terlalu banyak. Tuan-tuan, Negeri Sembilan sepadan dengan Melaka saja. Linggi itu dulu bawah jajahan takluk Melaka. Kita tengok dalam sejarah. Bagaimana Melaka jatuh. Kerajaan Melayu Melaka jatuh pada zaman Sultan Mahmud ialah kerana mengabaikan dasar-dasar agama. Kita baca dalam buku sejarah Melayu. Sejarah Melayu tu sebut Sultan Mahmud ni. Nak sebut pun tak sedap. Tapi dalam buku tu disebut. Suka kepada perempuan. Dia tak kira bini orang, anak dara orang. Kalau dia nak, dia pergi ambil gitu macam ambil motosikal. Sehingga Panglima dia Tun Biajik sendiri pun, dia ambil bini. Hantar orang pergi bawa tepuk sirih. Kalau suami ada dalam rumah, suami kena keluar. Tinggalkan isteri. Sultan datang untuk bercumbu-cumbu, bermesra dengan bini. Tun Biajik ni pernah balik, dia tengok-tengok pengawal Sultan depan rumah dia. Sultan mari. Dia pegang kerih ni. Dia kata kalau tidak kerana bangsa Melayu, dia kata, pantang durhaka kepada raja, aku bunuh Sultan malam. Itu sejarah yang ada. Dan itu akhirnya jatuh. Kes dia dengan Tun Fatimah. Bunuh suami Tun Fatimah. Keluarga Tun Fatimah. Sehingga akhirnya diserang oleh Belanda.
Jatuh Melaka. Waktu Sultan Mahmud melarikan diri daripada bandar Melaka sampai di Muar, dia berhenti di Muar. Di Muar itu di Merlimau, ada kubur Tun Fatimah di Merlimau. Dia berhenti, dia termenung. Dia kata mungkin apa yang berlaku di Melaka ini ialah balasan Tuhan kepada Beta. Kerana Beta banyak buat benda-benda yang tidak baik. Benda-benda yang tidak betul. Jadi mungkin inilah hukuman Tuhan kepada Beta, hantar Portugis datang dan menaklukki Melaka. Ini boleh baca dalam buku sejarah Melayu. Disebut, dicatat dalam sejarah. Jadi bila kita melanggar agama, kita tidak mematuhi ajaran agama, kita menepikan perintah-perintah Tuhan, maka hukuman akan turun kepada kita. Dan ini semua dalam cerita Melayu kita semua. Ada dalam filem, dalam TV. Kita boleh baca kisah Melayu. Semua ni ada. Tapi kerana kita tidak mengambil iktibar, kita hanya melihat filem dan cerita ini sekadar hiburan. Tetapi bukan menjadi bahan renungan kepada kita. Kalau kita mengaji cara baca cerita, buku, novel, dia ada novel cerita yang bersifat didaktif. Mendidik kita, mengajar kita. Bukan hanya untuk hiburan semata-mata. Tapi bangsa Melayu ini gagal memahami pengajaran-pengajaran yang ada. Sebab tu akhirnya bumi yang Tuhan beri kepada kita ni, akhirnya tinggal sikit-sikit menjadi milik orang. Jadi inilah yang kita kena betulkan bersama-sama. Demi untuk masa depan anak cucu kita. Kita ni tua dah. Saya sudah 67 tahun. Sama tua dengan Datuk K. Kenal Datuk K kan? Yang bini dia orang panggil Tok T. Anak dia nama apa? Afiah. Tapi kerana saya pakai kopiah ada janggut, nampak tua. Kalau saya cukur janggut, buang kopiah, berebut dengan Datuk K. Setakat nak beli coklat strawberry, saya pun boleh beli. Tapi itulah yang penting kepada kita. Kita bercakap untuk anak cucu kita. Sebagaimana datuk nenek kita dulu menjaga bumi ini untuk kita pada hari ini, maka kita mesti menjaga bumi ini untuk anak cucu kita pada masa akan datang. Barulah kita menjadi bangsa yang bertanggungjawab. Kalau tidak, tak ada guna. Tak ada guna kita bermain politik. Kalau sekadar nak duit 5,000, kalau di Kelantan tu nak culvert, nak zinc, tak boleh. Kita tak boleh. Kita kena pergi lebih jauh. Kerana politik ni sebahagian daripada tuntutan agama. Dan ulama telah merumuskan tujuan politik dalam Islam inilah iqamatuddin. Itu matlamat utama berpolitik dalam Islam yang dipanggil siasah syariah. Ialah iqamatuddin, menegakkan agama. Itu matlamat politik yang paling besar. Sebab itu kita PAS ini mengajak seluruh rakyat Malaysia, terutama yang beragama Islam, untuk bersama-sama dengan kita iqamatuddin, menegakkan agama dalam bumi Malaysia ini. Yang kedua, wasiyasatu dunia bihi, mengurus, mentadbir dunia ini ataupun negara ini dengan agama. Biar agama yang menjadi teras kepada pentadbiran negara, program, perancangan dan sebagainya. Untuk memenuhi tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dan menjamin keadilan kepada semua rakyat yang ada, bukan orang Melayu saja. Ada orang cuba memutarbelikkan fakta ini. Dia kata kalau Islam berjalan dalam negara ni semana yang dibawa oleh PAS, orang bukan Islam akan terpinggir. Orang bukan Islam akan teraniaya. Ini spin ataupun putar belik yang mengarut, yang tidak boleh diterima. Kerana Islam ini dia asas kerajaan dalam Islam. Kalau kita baca dalam buku, dasar kerajaan Islam ni yang pertama al-adlu. Kerajaan-kerajaan yang berlandaskan agama ni mesti adil, melayani seluruh rakyatnya dengan keadilan, memberikan kepada setiap orang itu haknya.
Adil dalam Islam ni bukan bagi sama rata. Ustaz Ismail Qaumuh pernah sebut, adil ni bukan kita bagi serupa anak lelaki dengan anak perempuan. Hari raya sama-sama pakai baju kurung. Ataupun sama-sama pakai baju Melayu. Yang seorang lelaki, seorang perempuan. Itu tidak adil. Kopiah yang harga RM30, letaknya di kepala. Kasut yang harga RM200 di kaki. Janganlah kerana nak adil, kasut tu kita letak atas kepala, kopiah di kaki. Itu kata Ustaz Ismail Qaumuh, bangang. Saya pinjam bahasa Perdana Menteri yang dia kata kepada tentera baru ni. Sampai terpaksa minta maaf. Masa cakap dia lupa sebab dia cakap sambil pejam. Itu masalah Perdana Menteri kita. Dia terlupa dia Perdana Menteri, dia ingat dia masih ketua pembangkang. Sebab itu pilihan umum yang akan datang, kita kena pastikan kita beri jawatan ketua pembangkang kepada Perdana Menteri yang ada pada hari ini. Sebab dia memang layak jadi ketua pembangkang. Dia tidak layak untuk jadi orang nombor 1 negara. Jadi ini penting kepada kita. Keadilan dalam Islam ni, setiap orang ada hak. Orang Melayu, orang bukan Melayu, orang Islam, orang bukan Islam, ada hak yang mesti dijaga oleh kerajaan. Itulah prinsip pemerintahan Islam. Yang kedua, pemerintahan Islam ni mesti ada al-hurriyah. Freedom. Al-adlu tu justice. Kena sebut Inggeris juga sikit-sikit sebab saya bercita-cita nak jadi Perdana Menteri. Saya cakap tu terang ni hari ni. Wartawan pun tanya, betul kau Ustaz jadi Perdana Menteri? Saya kata betul. Apa masalah kalau saya jadi Perdana Menteri? Saya rasa saya lebih baik daripada Perdana Menteri yang ada. Saya jamin kalau saya semayang-mayang, saya tak rokok insya-Allah. Itu jaminan. Jadi apa masalah? Baik. Jadi prinsip ajaran Islam pertama, al-adlu justice. Yang kedua, al-hurriyah, freedom. Kemerdekaan, kebebasan untuk beragama. Kebebasan untuk bekerja, mencari pendidikan, hidup, berkeluarga. Ini semua dijamin dalam kerajaan Islam. Jadi orang bukan Islam tak perlu bimbang apa-apa. Orang Cina boleh kekal. Kita tak tukar. Bila kita jadi kerajaan Cina, kita suruh jadi Melayu. Nak jadi Melayu macam mana? Sebab bangsa ni ditentukan oleh Allah. Bukan kita yang menentukan. Allah tentukan ini India, ini Cina. Ini Melayu, ini Eropah, ini Arab. Itu ketentuan Allah. Agama pula. Islam kata, la ikraha fid din. Kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Dia masuk Islam, alhamdulillah. Dia tak masuk Islam pun dia adalah rakyat kita. Kemudian yang ketiga, kalau nak urah satu-satu ni, satu tu 1 jam. Jadi kalau 3 prinsip, saya perlu 3 jam. Nak tunggu ke? Nak tunggu-tunggulah, saya nak balik. Tak larat nak tunggu kan. Ni pun saya dah set jam, nak berhenti dah. Baik. Yang ketiga, prinsip kerajaan Islam ini ialah al-musawat, equality. Dalam bahasa Inggeris disebut equality. Saya sengaja sebut ni bukan kerana jadi Perdana Menteri, tapi orang nampak orang PAS ni koman sangat. Orang PAS ni nampak koman, tak erti apa. Kita pun pandai juga bahasa Inggeris tu. Bolehlah sikit-sikit. Banyak tak boleh. Tapi orang kata cukup makan. Boleh cukup makan. Dia ada al-musawat, equality, persamaan. Ini 3. Antara 3 dia ada 1-2 lagi prinsip. Tapi ini yang menyentuh seluruh masyarakat. Ada keadilan, ada kebebasan, ada persamaan. Kalau kita jadi kerajaan di Malaysia, jadi kerajaan di Negeri Sembilan bersama-sama dengan kawan kita pun, inilah prinsip-prinsip yang akan ditegakkan dalam negara ini. Sebab itu tak bangkit orang bukan Islam akan dizalimi. Orang bukan Islam akan dianiai. Dan kita ada contoh di Kelantan, ada contoh di Terengganu, ada contoh di Kedah. Perlis tu tak boleh nak buat contoh lagi. Orang sebut SG4, saya sebut kita ada 3 suku baru negeri. Perlis tu suku ya. Jadi kita ada 3 suku.
3 suku negeri. Tapi boleh tengok kedudukan non-Muslim, orang bukan Islam di Kelantan, di Kedah, di Terengganu. Adakah mereka dizalimi? Mereka di anak tiri kan? Tak ada. Boleh hidup seperti mana biasa. Dan itulah juga yang akan kita laksanakan dalam negara kita. Saya sebut cerita Lee Kuan Yew. Waktu dia hidup, dia pernah datang Kelantan, jumpa Tok Guru Nik Aziz. Saya salah seorang yang ada. Datuk Bentara Kanan pun ada. Kami 4 masa tu. Datuk Bentara Kanan, saya, Husam dan juga Anwatan. 4 orang. Lee Kuan Yew tanya. Ada sebuah persoalan. Saya nak ambil satu ya. Dia tanya Nik Aziz. Dia panggil Nik Aziz. Kalau PAS ni merintah Malaysia, bagaimana sikap PAS terhadap orang Cina dan juga Singapura? Itu soalan dia. Antara soalan akhir dia. Dia tanya. Saya pun terkejut juga nak jawab macam mana. Dia tanya, bagaimana sikap PAS kalau menang? Sikap PAS terhadap orang Cina dan juga Singapura. Tapi ini hebat Tok Guru Nik Aziz. Sebab Lee Kuan Yew duduk di Kelantan dah hampir 5 hari dah. Dia tengok sendiri keadaan. Tok Guru Nik Aziz kata, sikap kami, layanan kami terhadap orang Cina di Malaysia dan juga Singapura sama macam kita buat kepada Cina di Kelantan. Itu saja Tok Guru Nik Aziz jawab. Bila Lee Kuan Yew dengar, dia angguk. Dia kata, saya puas hati Nik Aziz. Saya puas hati. Orang cerdik cakap sikit cukup lah. Tapi kalau jenis bangang macam PS tu cakap banyak pun dia tak faham. Itu masalah dia. Jadi dia angguk. Dia kata, saya puas hati Nik Aziz. Hebat. Lee Kuan Yew datang Kelantan ni kenapa? Tak pernah lagi pemimpin utama negara bila melawat Malaysia pergi ke negeri-negeri. Lee Kuan Yew pergi khusus ke Kelantan. Bila Tok Guru Nik Aziz tanya dia, kenapa Cik Lee datang Kelantan? Apa tujuan datang Kelantan ni? Dia jawab, dia kata, saya dengar banyak tentang Kelantan. Saya baca banyak tentang Kelantan. Saya datang ni kerana saya nak tengok sendiri. Ini orang cerdik ni. Dia tak cukup dengan orang cakap, tak cukup dengan orang tulis. Saya datang, saya nak tengok sendiri. Datuk Guru tanya dia, bila Cik Lee datang Kelantan ni, apa pandangan? Lepas duduk di Kelantan. Dia jawab senang. Apa yang saya dengar, apa yang saya baca, tidak sama dengan apa yang saya lihat. Hebat. Orang hebat dia jawab gitu. Apa yang saya tengok, apa yang saya dengar, dengan apa yang orang tulis tak sama. Maknanya, apa yang orang cakap buruk tentang Kelantan, orang tulis buruk tentang Kelantan ni tidak betul. Dia sebut tukang masak yang duk jaga dia di Hotel Renaissance tu. Lee Kuan Yew ni dia tak boleh makan makanan biasa. Dia kena proses. Sebab perut dia ni ada masalah. Dia kena makan makanan lembut-lembut. Jadi dia ada tukang masak khas di hotel. Dia kata tukang masak yang jaga saya ni Cina. Cina daripada Ipoh. Saya tanya Cina ni. Cina ni jawab dia sudah 5 tahun bekerja di Kelantan. Dan bila Lee Kuan Yew tanya macam mana pandangan dia terhadap Kelantan, tukang masak dia jawab, saya tak nak balik dah ke Ipoh. Saya nak beli rumah, nak beli tanah di Kelantan, nak bawa semua keluarga saya datang duduk di Kelantan. Dia terkejut. Seorang Cina daripada Ipoh merasa puas hati, seronok duduk Kelantan sehingga nak beli tanah, beli rumah, nak bawa seluruh keluarga. Tiba-tiba DAP yang bangang itu mengatakan kerajaan Kelantan menindas orang bukan Islam. Ini masalah dia. Mana cerdik komen dengan Lee Kuan Yew? Mana cerdik? Tentu orang Cina akan kata Lee Kuan Yew cerdik. Jadi kita nak dengar siapa? Nak dengar komen kah? Nak dengar Lee Kuan Yew? Saya minta SB yang ada ni sampai kau ucapan saya ni kepada Ngakomi. Saya tahu SB ada. Saya pergi mana-mana pun SB ikut. Dia minat dengan saya. Saya pun heran. Mungkin kerana saya isytihar nak jadi Perdana Menteri. Jadi kelang kabut dia jaga ni. Sekurang-kurangnya dia nak suruh saya kenal dia. Jadi bila saya jadi Perdana Menteri senang. Saya bagi dia jaga lift di Putrajaya itu.
Jadi ini benda yang kita kena fikir. Sebab tu jangan dengar apa saja orang cakap buruk tentang PAS, tentang Kelantan, kita terus telan. Kita mesti menggunakan akal kita untuk menilai dan melihat. Barulah kita boleh jadi manusia. Kalau kita telan semua, kita bukan orang. Ibnu Hazmin, salah seorang ulama besar dalam Mazahiri, dia pernah dalam satu tulisan dia, depan-depan anak murid dia, dia tanya, kenapa kita manusia ni lebih daripada makhluk yang lain? Anak murid dia jawab macam-macam. Seorang tu jawab, kerana kita segak. Kalau bahasa sekarang ni, macho. Kerana kita ni lari, derah. Kita ni gitu, kita ni gini. Dia kata semua tak betul. Kalau kerana cantik, dia kata burung merak lebih cantik lagi. Sebab tu orang buat banding, engkau umpama merak kayangan. Tidak gitu ke dalam lagu tu. P. Ramlee nyanyi kepada Nurizan dulu. Engkau umpama merak kayangan. Tu lagu. Orang buat bandingan merak, tak buat bandingan dengan kita. Azizah pula, engkau laksana bulan. Anwar ni puja bulan lama dah. Cuma dia silap masuk, saya pergi masuk PH. Dia duk menyanyi lagu, engkau laksana bulan ni dulu lagi. Kan lagu Azizah, kan engkau laksana bulan. Tinggi di atas kayangan. Sedap lagu tu. Saya nak menyanyi pun takut hujan. Itu contoh. Jadi kata Ibnu Hazmin, tak ada. Kalau nak lari laju. Apa ni? Zebra. Kuda belang lebih laju pada kita. Gajah lebih gagah pada kita. Kerbau lebih kuat pada kita. Tapi apa lebih kita? Daripada seluruh makhluk yang ada ialah akal kita. Kelebihan manusia ialah fakulti akal. Akal ini yang membezakan kita daripada makhluk yang lain. Allah SWT memerintahkan malaikat sujud kepada Adam ialah kerana akal. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Diberikan ilmu kepada Adam. Ilmu ni memerlukan fakulti akal. Orang yang tidak ada akal, dia tidak ada ilmu. Sebab tu orang gila tak boleh buat kira. Orang yang hilang akal, orang yang tidak siuman. Dalam agama pun mesti akil balik. Barulah taklif itu dikenakan. Kalau tidak akil, tidak balik, tak ada taklif. Jadi kelebihan kita manusia bukan kerana kita segak, bukan kerana kita hebat, bukan kerana kita duit banyak, bukan kerana kita gagah, tapi kerana fakulti akal. Sebab itulah manusia yang sebenar, manusia yang menggunakan akalnya dalam kehidupan, dalam berpolitik, dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam masyarakat, dia menggunakan akal. Dia tidak menggunakan faktor-faktor yang lain untuk membuat keputusan. Jadi itulah yang kita ajak seluruh rakyat Malaysia ini, terutamanya orang Islam, untuk memberikan kemuliaan kepada kita dengan akal kita. Akal ini menjadi mulia dengan ilmu. Dan ilmu yang mulianya, ilmu yang berteraskan kepada syarak. Sebab itu disebut Iqra' bismi rabbik. Baca dengan nama Tuhanmu. Kerana ilmu yang tidak berpandukan wahyu akan merosakkan orang tersebut. Semakin cerdik, semakin jahat. Semakin bijak, semakin auta dia. Semakin berkuasa, semakin menyalahgunakan kuasa dia. Tapi kalau akal yang berilmu, ilmu yang berlandaskan kepada syarak, dia diberi jawatan apa sekalipun, dia akan melaksanakannya dengan baik. Jadi itulah harapan kita. Sebab itulah kita bawa risalah Islam ni dalam perjuangan kita. Dan kita ajak seluruh rakyat Malaysia bersama-sama. Saya percaya dengan pengalaman kawan-kawan kita dalam Barisan Nasional mentadbir, menyusun ekonomi dan kekuatan dasar Islam yang ada pada kita ni, kalau diadun dengan baik, akan melahirkan sebuah kerajaan yang hebat. Bukan saja di Negeri Sembilan, tetapi di Malaysia yang kita cinta ini, insya-Allah. Dan itulah yang saya nak sebut pada malam ini. Mudah-mudahan insya-Allah hari Sabtu ni keluar beramai-ramai, pastikan mengundi biru. Kalau di sini Pak Kam nombor 3. Jangan silap 4, nanti bergaduh dengan umur. Kalau buat 4 ni tak balik, dia kena hayung dengan periuk lah. 3 boleh tahan lagi.
Sebab Pak ni pun P. Ramlee kata kadang-kadang. Jadi insya-Allah 1 hari bulan kita undi Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. 2 hari bulan kita merayakan sebuah kerajaan baru di Negeri Sembilan ini insya-Allah. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.